Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tengok ayat malam ni ayat 161. Baik, tengok ayat sebelum tu berkenaan dengan Safa dan Marwah ya. Baik. Safa dan Marwah. Marwah. Baik. Apa pengajaran, kita ulang sikit, supaya kita ingat. Apa pengajaran berlarinya Siti Hajar daripada Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Dan ianya dibuat oleh trilion manusia sejak dahululah. Tapi ada satu pengajaran yang besar di situ, yang mana Ibnu Hajar pula. Siti Hajar, kan dalam ayat sebelum ni kita belajar. Tak, mic tak ni? Ini mic live tak apa. Mic dia tadi dia salah ni, salah cas. Yang lain nak pakai, yang lain cas. Baik. Ni pun tak boleh pakai tu. Baik, ayat sebelum ni, kamu berada, Allah uji kita ini dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta benda dan sebagainya lah. Ada lima ujian yang Allah berikan kepada Siti Hajar dan secara umumnya kepada kita lah, dan juga kepada Rasulullah SAW. Ya. Baik, di antaranya apa? Allah berikan ketakutan. Siti Hajar memang ketika itu berada dalam keadaan takut. Pasal apa takut? Pasal dia seorang dengan anak dia. Di tengah padang pasir itu, dia hanya berdua. Kalau kita lah takut agak-agak. Kita tak nak tinggal lah kalau Ibrahim tinggal kau, tak ada. Abang ni gila ke pandai kau ni tinggal ni seorang. Macam tu cakap kan. Bila tinggal dia takut. Memang dia ada rasa takut sebab manusia kan. Takut pasal tak ada orang. Kemudian kelaparan, diuji dengan kelaparan. Masa itu tidak ada makanan. Siti Hajar dengan anak kecil dia, makanan tak ada, yang ada pokok kurma. Itu ujian Allah. Diuji dengan kata kekurangan harta benda, tentulah memang tak ada pun ya. Itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada Siti Hajar. Maka dia pun berlarilah untuk mendapatkan air, naik atas bukit, turun balik bukit ke bukit, naik contohlah 7 kali. Kita orang yang pergi naik haji ni agak-agak biasa pergi naik haji kan, agak-agak ada tak masa kita berlari tu kita berasa pengorbanan Siti Hajar yang berlari tu. Ya. Tak berasa ya? Ada laikon. Tak apalah laikon, tapi kalau kita faham kan, sambil kita berlari itu kita teringat, mungkin kita boleh menitiskan air mata. Ya.
Kita berlari dalam keadaan selesa. Ikut kata haji tadi, ada aircon. Bila kita datang pun tak ada kelaparan. Makanan lambat-lambat. Ya. Tapi istihajar berlari itu dalam keadaan realitinya memang sungguh-sungguh. Berada dalam keadaan ketakutan atas ujian Allah tadi. Jadi kalau kita naik haji insya-Allah, kalau kita pergi besok lagi sekali mana tahu Allah bagi, saya pun tak pernah lagi. Tapi alhamdulillah lah. Kalau pergi sebelum jumpa ayat ini mungkin lagi lara je lah. Lari anak tu lara lah macam lari 1 meter. Tapi kalau jumpa ayat ni, kita belum pergi lagi kita dah berasa dah. Ya. Bagi orang yang bertakwa sudah tentu dia akan berasa, sudah tentu dia akan menitiskan air mata. Yang mengenangkan kisah Siti Hajar dengan anak kecil yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Lalu selepas itu, selepas ujian itu, selepas lulus ujian itu, Nabi Ibrahim lulus ujian Siti Hajar dan anaknya sama itu, kemudian Allah makbulkan itu tadabburnya, rahmatnya. Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim. Apa dia? Allah jadikan, kalau asalnya Siti Hajar takut tak ada orang, Allah jadikan tempat itu ramai manusia. Subhanallah. Dari seluruh pelosok dunia. Siti Hajar pun tak terfikir masa itu tempat itu akan ramai. Tak ada pun Tuhan bagi tahu Ibrahim ini nak buat, tak ada. Dia pergi hantar isteri situ betul-betul kerana menunaikan perintah Allah. Bukan kerana dia tahu besok ada Mekah, Kaabah di sini orang, tak ada. Macam juga dia nak sembelih anak dia. Sembelih itu bukan dia tahu pun akan digantikan dengan kibas. Yang dia tahu dia akan sembelih betul-betul. Subhanallah ya. Kemudian apa lagi doa Nabi Ibrahim? Masa Siti Hajar diuji, makanan tak ada. Lalu dengan doa Nabi Ibrahim, Allah makbulkan, iaitu dilunggukkan semua makanan seluruh dunia, termasuk buah-buahan di Mekah. Nak cari musangking, musangkong pun ada. Tempoyak, jambu, biawai, apa semua ada di Mekah. Kita pun jadi pelik. Apple, anggur, usah cerita lah. Ya. Buah-buah yang di seluruh dunia. Dekat dunia ni pun kita nampak ada Allah mampu nak buat dengan kekuasaan dia sesuatu yang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Mana ada negara lain, tempat lain, bandar lain, tempat-tempat yang mereka anggap suci, yang dilonggokkan buah-buahan macam itu, mesti ada yang kurang, mesti ada yang tak ada. Tapi di Mekah semua ada. Ya, sebab itulah selepas lulusnya ujian. Sebab itulah kita ini kena, insya-Allah, mudah-mudahan bila kita faham isi-isi Al-Quran ini, kalau datang ujian sekalipun, mudah-mudahan yang pertama kita nak Allah uji kita dengan yang kita mampu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah bantu kita. Mesti ada ujian, kita tak tahu. Dan ujian yang paling sukar kita nak hadapi sekarang ni ialah, kalau zaman ni lah, iaitu ujian kemewahan. Pertama sekali. Kemewahan pun ujian. Berapa ramai orang yang terleka kerana mewah. Bila susah sikit, mereka akan terperanjat, mereka rasa tak reda. Ya. Tapi Siti Hajar, Ibrahim dan sebagainya diberikan ujian, dan lulus ujian itu datang rahmat Allah. Allah berikan kelebihan-kelebihan. Bahkan manusia lain boleh tumpang kelebihan yang Allah berikan kepada Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Kita pun seronok nak pergi Mekah. Padahal kalau nak kira, Mekah tu bukan tempat peringinan yang okey kan. Bersesak-sesak situ untuk ibadah. Tapi semua orang Islam mesti ada rasa rindu nak pergi. Kalau dibandingkan dengan Itali, New York, tempat-tempat pelancongan yang lain, Switzerland, New Zealand, mungkin lebih cantik, lebih aman, lebih sejuk. Tapi di Mekah tak. Tapi kenapa? Allah jadikan semua manusia nak pergi. Ada yang berjalan kaki, naik unta, naik kenderaan, naik kapal terbang, semua sekali berani pergi. Begitulah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang telah lulus ujian. Jadi kita ni kadang-kadang nak lulus tadabbur pun belum tentu lagi kan. Kadang-kadang kita nak ajak orang supaya faham Al-Quran pun bukan satu benda yang mudah.
Macam live ni lah, kita buat live ni. Live ni bukan saya suka sangat pun live ni. Ya. Tapi kenapa buat juga? Kerana perintah Allah. Dakwah mesti disebarkan keluar. Ada orang yang tak nak live. Ada pendakwah Azatizah yang tak nak live. Dia rasa tak tahulah, dia rasa tak nak itu ke ataupun ada alasan konon-konon tak nak glamour ke. Bukan soal glamour, tapi soal kita menunaikan perintah Allah. Kalau ikutkan hati, memang tak nak live ni sebab dia ada risiko. Bila kita live, ribuan orang yang tengok, mesti ada kecaman. Mesti ada kejian. Jadi, kita kena tahan tu. Walaupun saya nampak saya seorang, tapi semua nanti akan terlibat. Kelas mana tu? Kelas Kismah. Siapa yang ada tu? Itulah geng tu. Ya? Paling kurang pun. Paling kurang lah. Mesti ada. Jadi itulah yang kita perlu hadapi. Tapi lah, kita ni hidup sementara kan. Nak takut sampai ketua pun, tak nak orang keji kita sampai ketua pun, tak ada kaedah juga. Kita pun kadang-kadang pelik pada diri kita sendiri. Aku ni dah tua. Dah tak lama mungkin nak mati dah. Umur pun dah tengok ujung-ujung. Tapi masa sekarang ni bukan kira tua. Yang muda lagi ramai mati dulu. Sejak lepas vaksin tu kan. Yang muda lagi ramai mati dulu. Mati terkejut. Jadi kalau kita fikir bilik, kita nak malu apa? Nak takut apa? Kita nak risau apa? Bila kita sebut ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Itu tadi cerita Siti Hajar tadi. Jadi apa kaitannya? Kemudian ayat yang 159 ya. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat dua orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini ayat yang kita baca minggu lepas ya. Iaitu orang yang menyembunyikan kebenaran, mereka itu dilaknat oleh apa? Oleh sekalian, oleh Allah, Rasul, beriman dan malaikat. Mereka orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amalan mereka. Itu. Jadi sambungnya pada malam ini, tajuknya matinya orang yang tidak sempat bertaubat dalam kekufuran. Itu. Ya. Baik, kita tengok. Sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru. Ini apa kafir ni? Ulang balik. Kafir bahasa Arab. Ingkar bahasa Arab. Bahasa Melayu. Tapi kita dah melayukan bahasa ni, kafir ni. Kita dah melayukan bahasa Arab tu jadi bahasa Melayu. Semua orang faham, budak kecil pun faham. Yang tak belajar bahasa Arab langsung pun dia faham. Kafir maknanya kufur. Kufur maknanya ingkar. Ingkar maknanya degil. Ya? Degil. Ataupun kepala batu ataupun bogik kan. Orang-orang yang kafir au matu atau mati. Matu pun tadi dilayukan. Mati itu bahasa Arab juga. Di banyak dah bahasa Arab bahasa Melayu ni sebenarnya, cuma kita tak perasan. Ada satu hadis tu, saya tengok hadis. Kalau kita baca hadis itu boleh katakan semua bahasa Melayu. 90% bahasa Melayu ataupun yang dah dimelayukan. Ada sikit bahasa Arabnya. Ya? Atau mati, maksud dia apa? Orang yang terus berada dalam kufur, yang jenis degil ni, dibagi dakwah, diajak pada kebenaran, dibentangkan Al-Quran, dibentangkan bukti, dia tetap juga kufur. Macam siapa?
Macam siapa Bayu? Orang yang dah didakwah beribu-ribu tahun. Dia bagi tahu ada bukti, ada wahyu turun, ada mukjizat turun, dia tetap juga kufur. Apa dia? Ha? Tak ingat? Hai. Akmal. Apa dia? Jadi degil sangat. Banyak Nabi diutuskan, tak mau juga beriman. Ya, kafir, memanglah kafir. Ni kafir. Tapi bangsa apa? Zahar. Ha? Oh, Fir'aun pula. Sampai sekarang bangsa tu wujud. Masih degil, masih lagi kufur, masih kafir. Ha? Bani Israel. Ya Allah, ya Rabbi. Apalah kamu makan Maggi banyak ni. Ya. Kurangkan makan Maggi. Jangan sampai kurangkan makan Maggi, kurangkan tidur. Kemudian kurangkan, paling penting kurangkan tengok handphone. Malam-malam lah, bukan tak boleh tengok, tengoklah. Sama sekali nak tidur. Dia jadi mamai nanti, dia bela. Sebut Bani Israel ni panjang lebar, berminggu-minggu. Orang yang paling degil, turun mana wasalwa pun kufur lagi. Turun lalat, turun ulat, ini apa? Belalang. Tengok Fir'aun tenggelam, degil lagi. Sesat 40 tahun, degil lagi. Sampai sekarang, degil. Sampailah kiamat sehingga dia dibunuh oleh orang beriman nanti. Tak ada seorang pun yang akan tertinggal. Semuanya akan dibunuh. Zaman siapa tak tahu. Kita sempat ke ataupun generasi akan datang, wallahu alam. Sehingga kan batu-batu pun akan support, tolong bagi tahu bila Bani Israel ada Yahudi menyuruh belakang batu tu. Melaikan pokok-pokok pun bercakap. Melaikan pokok apa Bayu? Ni Ilham. Ha? Pokok leban, pokok remutan ni. Pokok tu ditanam oleh Yahudi sekarang ni. Sedang ditanam dengan banyaknya. Maknanya apa? Maknanya mereka tahu tentang kebenaran, bukan tak tahu. Mereka tahu hadis, mereka tahu sejarah. Tapi degil juga. Pokok gharqat, ya. Kat sini tak ada pokok tu. Kat sini tak ada, di sana lah banyak. Atau mati. Wahum dan mereka mati dalam keadaan kufar sangat, kufur. Mereka mati dalam keadaan kufur. Ulaika, mereka itu labu atas mereka laknatullah. Apa makna laknat? Ulang balik. Nizam, apa makna laknat? Jauh dari rahmat ataupun terputus dari rahmat. Kalau di dunia ini kita nak kata terputus, wallahu alam lah. Kita boleh kata jauh dari rahmat. Tapi kalau dalam neraka nanti, mereka itu akan melaknat. Itu terputus daripada rahmat. Tak ada rahmat lagi dah. Kat dunia ni, mungkinlah boleh kita kata jauh daripada rahmat. Jauh ni payahlah, benar jauh. Kan? Macam kita tak nak tadabbur Al-Quran. Tak nak memahami Al-Quran. Walaupun selalu pergi masjid semayang, baca Quran, khatam, lepas tu puasa, bagi zakat, bagi sedekah. Tapi tak mau faham Al-Quran. Jauh dari rahmat. Kita pun pelik ya. Pelik dan rasa, kenapa orang tak nak faham Al-Quran? Sedangkan dia akui Al-Quran ni adalah wahyu Allah yang suci. Mereka sucikan Al-Quran, tiap kali nak baca, letak atas kepala, cium kat dada. Tak kata kala, cium kat dada. Tapi nak faham tak mau. Pelik tak? Pelik ya? Kalau kita pergi mana-mana tengok, di masjid contohnya.
Kalau kita buat tadabbur Quran, ramai tengah semayang. Lepas habis semayang, kita nak start, balik semua. Kan nak semayang kan datang balik. Ya. Sebab itulah banyak masjid beribu-ribu pun dalam sebuah negara tak menyelesaikan masalah sosial. Tak menyelesaikan apa pun masalah ekonomi, tak selesai sosial, tak selesai masalah masyarakat, tak selesai masalah hutang, tak selesai. Masalah apa? Pasal kita tadilah tidak ada rahmat. Rahmat jauh. Pasal apa jauh? Pasal jauh dari Al-Quran. Sebenarnya jauh daripada Al-Quran, tak nak faham Al-Quran. Kalau ada pula orang mengajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ajak orang pada Al-Quran dan sunnah betul-betul, maka dilabel lah dengan bermacam-macam. Akan dilabel dengan bermacam-macam. Macam Nabi dululah. Kenapa Nabi dilabel sebagai ahli sihir? Surah Al-Mudaththir disebut kan? Ni ada seorang Habib An-Nadar, apa nama dia? Habib An-Nadar, tak silap lah, tak apalah, nama tak penting. Dia ni jadi orang yang innahu fakkara wa qaddar. Dia ni fakkara, dia berfikir keras. Berfikir sampai nak lalok. Ya? Bahasa Quran tu lah. Innahu fakkara wa qaddar. Dan dia nak menetapkan sesuatu. Dia nak timbangkan. Timbang. Tak dapat. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Maka Allah kata, maka kutilah, celakalah apa yang dia fikirkan dan apa yang dia timbangkan. Betul bahasa tu. Ini bahasa baru kan. Apa yang mereka timbangkan. Faqutila summa qutila kaifa qaddar. Allah ulang 2 kali. Celakalah apa yang dia fikirkan. Dia bukan fikir lain, fikir macam mana nak halang dakwah Nabi. Ini pun pelik kan. Orang takut pada dakwah, takut pada Al-Quran ni, lebih takut daripada rimau lagi. Summa qutila kaifa qaddar, kemudian summa nazar. Berfikir agak berhari-hari, tahun, minggu, bulan, dia fikir macam mana nak sekat dakwah Nabi ni supaya orang tak dengar. Maka apa disebut? Summa qutila kaifa qaddar, summa nazar. Maka dia pun kemudian dapatlah satu pandangan, dapatlah satu keputusan. Summa nazar. Dapatlah dia satu keputusan. Kemudian dia berfikir, nak bubuh apa Nabi ni? Nak bubuh gila. Kan? Nak bubuh gila, Majnun. Ya. Nak kata gila, aku pun simpan barang kat rumah dia. Takkanlah kita nak simpan. Semua orang Mekah, ramai orang Mekah simpan barang rumah Nabi. Sebab mereka yakin Nabi amanah. Takkan nak bubuh gila. Tak. Nak bubuh Tok Bomoh. Nabi membesar dari kalangan mereka. Daripada kecil mereka kenal Nabi. Tak pernah pun dia nampak Nabi ataupun dengar Nabi ni pergi belajar Tok Bomoh. Dia tak boleh. Tak boleh tuduh bomoh. Tak kena. Tak sesuai. Tak sesuai kata ya. Yang ketiga, ahli sihir. Ahli sihir. Dia fikir-fikir, ahli sihir pun. Ahli sihir kot. Ahli sihir yang dia rasa paling sesuai. Pasal apa? Dia ada kesamaan. Bila Nabi itu berdakwah, Nabi buat tazkirah, dia ajak orang macam terpukau. Boleh bercerai suami isteri. Pasal akidah. Boleh membunuh anak dengan bapa. Pasal akidah. Ayah ataupun anak sanggup membunuh dalam perang. Pasal akidah. Mereka melebihkan Allah dan Rasul lebih daripada anak ataupun bapa dia sendiri. Anak Abu Bakar sendiri pun ada yang tak beriman kan? Apa nama tu? Abdul Rahman ya? Ya? Tak silap. Jadi ini macam sihir. Macam dipukau. Maka dipanggillah ahli
sihir, Nabi dipanggil ahli sihir. Bayangkan Rasulullah yang yang kita orang manusia selawat sekarang ni, suka selawat, sanjung Nabi dan sebagainya ni, sampai dia kata janggut Nabi, dapat janggut Nabi tu cium. Saya pun heran. Sedangkan tidak ada satu pun sebenarnya apa yang ada pada Nabi itu kekal sampai sekarang, tak ada. Janggut Nabi ke, kuku Nabi ke, tongkat Nabi ke, ya. Ini tak ada yang benar, tak ada dalil yang sahih mengatakan benda-benda itu wujud sampai sekarang, tak ada. Selipar Nabi ke, capal. Boleh pula kata Nabi naik Isra Mi'raj tertinggal capal. Kadang-kadang kita tengok cerita-cerita ni. Ni dia. Maka di label lah ahli sihir. Macam sekarang juga, kafir Quraisy merancang macam ini. Orang sekarang pun gitu juga. Macam mana nak sekat dakwah orang tu. Maka dia label lah orang-orang yang berdakwah itu, yang benar itu. Apalagi kalau orang menggunakan Al-Quran dan Sunnah, maka dia label lah dengan label yang bermacam-macam. Kan? Termasuklah DI, termasuklah ISIS, termasuklah penunggang agama, digelar dengan penunggang agama. Untuk apa? Supaya orang takut nak dekat dengan dia. Bila orang takut nak dekat dengan dia, maka tak ada orang nak belajar dengan dia. Maka teruslah orang akan jadi jahil. Jadi geng-geng dia. Ni guru dia lah, kafir Quraisy Mekah. Masuklah digelar W. W. Kita tengok. Baik. Tengah. Ni ya. Kemudian ulaika alaihim la'natullah, dilaknat oleh Allah. Maknanya dia jauhkan daripada rahmat. Itu dia. Kemudian dan dilaknat oleh dan malaikat. Malaikat melaknat macam mana? Kita tak nampak kan malaikat ni, tapi sebenarnya kan satu kerugian apabila malaikat melaknat. Bilangan malaikat sangat ramai. Sehingga kan di langit tu tidak ada ruang penuh dengan malaikat. Dia jauh lebih ramai daripada bilangan manusia. Bayangkan kalau malaikat mendoakan kita. Subhanallah. Ya, berapa ramai malaikat bila tidak dilaknat, dekat dengan rahmat, Allah merahmati kita, malaikat mendoakan kita. Bayangkan berapa ramai malaikat doakan kita. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang suci. Dia tak ada buat dosa pun. Ini malaikat. Tiba-tiba Allah kata malaikat laknat orang-orang yang tetap dalam kekufuran. Orang yang tetap tidak mentaati Allah dan Rasul. Alangkah ruginya kita. Ya, doa malaikat. Doa malaikat tu boleh dibandingkan dengan doa ustaz-ustaz. Doa malaikat lah yang hebat ya. Jadi kalau kita nak doa ustaz, jumpa ustaz tu, ustaz kalau doakan anak saya, bagilah sabu hati, envelope 100 ke 200. Ataupun panggil orang rumah kita, sembelih kambing 2 ekor. Beli kambing sekor 700, habis 1,400. Buatlah
tahlil baca Yasin untuk doakan anak, ya, doakan rumah ke, macam-macamlah, bermodal. Tapi kalau malaikat doakan kita, tak perlu modal. Tapi manusia, dia pilih yang bermodal. Pelik dah. Ini pentingnya ilmu. Ini pentingnya tadabbur Al-Quran. Kalau tak ada ilmu, maka kita akan ikut orang ramai. Orang ramai buat, kita buat, bermodal kita. Habis sebulan gaji untuk movie itu, suruh berdoa. Berapa ramai pun yang hadir, katalah 100 orang. Sedangkan malaikat triliun yang mendoakan kita free of charge. Allah cerita dalam Al-Quran. Tapi kita je tak nak. Kita ni tak tahulah. Kita suka benda yang nampak. Sedangkan Al-Quran cerita ni bukan saya cerita ni. Ini Al-Quran yang cerita. Malaikat mendoakan manusia, orang yang bertakwa. Bilangan yang sangat ramai. Kita pilih juga yang bukan dari ajaran Nabi. Nanti yang pelik tu. Jadi kesian ya. Jadi kita kesian. Dan manusia. Dan dilaknat oleh manusia ajma'in kesemuanya. Semua melaknat. Allah melaknat, Rasul melaknat, orang beriman pun melaknat. Ada tinggal tu. Wan-nasi ajma'in. Serta manusia sekaliannya. Manusia pun melaknat. Ya. Kalau nanti di dalam neraka, mereka itu akan melaknat antara satu sama lain. Na'udzubillah. Buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Nah, apa bunyi itu? Al-A'raf ayat 38 ni. Baca Nizam. Ini ilham. 38, betul tak? Baca. Baca terjemah je. Ada ya, tu laknat masalah neraka tu. Dalam neraka ni, na'udzubillah ya, manusia dibakar dengan api yang kita tak boleh terfikir panasnya. Tapi mereka tidak mati. Dalam neraka, manusia berada dalam keadaan waras. Bukan gila pun. Ya, dia waras.
sangat waras. Dan badannya macam sekarang lah, macam badan kita sekarang, terbakar dalam neraka tak mati-mati. Mereka melaknat antara satu sama lain. Kata apa dia? Allah berfirman, masuklah kamu dalam neraka bersama-sama umat-umat yang dahulu daripada kamu. Ini geng-geng dulu. Siapa dia? Geng Fir'aun, geng-geng apa nama? Geng zaman Nabi Hud dulu. Geng-geng yang ingkar zaman Nabi Soleh yang bunuh unta Nabi Soleh. Kaum Nabi Lut yang dilangkupkan. Inilah umat yang akan jadi kawan-kawan umat sekarang. Na'udzubillah. Renungkan benda ni, renungkan. Kalau masuk neraka, itulah kawan-kawan ahli neraka. Kalau masuk syurga, kawannya siapa? Daripada dulu juga, Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Luqman Al-Hakim, Iskandar Zulkarnain, sampailah Nabi sekarang, Nabi Muhammad, para sahabat Siti Aisyah, Siti Khadijah. Allahu Akbar ya. Itulah kawan-kawan kita dan penuh dengan kerahmatan. Tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada lagi kesusahan walaupun sebesar zarah. Fikir ni benda ni ya. Denny. Faham belum? Kita diberi pilihan antara syurga dan neraka sementara kita masih hidup. Peringatan Allah sangat banyak. Al-Quran ada, hadis ada, apa yang kita lihat dengan mata kepala pun ada. Jangan sampai kita terlalai. Kita besok di akhirat, antara kita dalam kelas ini, seseorang tidak dapat membantu seorang yang lain. Tuan-tuan semua tak dapat bantu saya pun tak dapat bantu tuan-tuan melainkan dengan izin Allah. Sebelum mati, maka persiapkanlah. Berdakwahlah, jangan sembunyikan kebenaran dan sebagainya. Tunaikan apa yang Allah perintah. Jadikan usaha, jadikan ianya sesuatu yang meralitkan kita. Jadikan solat itu kita jadi ghalid. Baca Quran jadi ghalid. Jangan sampai bila time kita nak tadabbur hari Isnin, kita rasa macam musibah. Aduh, hari ni ada kelas pula, aku ada janji temu pula dengan member, ada projek apa. Jangan yang tu. The time kita nak ada saja aktiviti yang menjemput kita dekat pada Allah, maka jadikan ia suatu yang kita suka. Usahalah sendiri, itu sendiri-sendiri. Ayah tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong ayah, suami isteri tak boleh tolong menolong. Selain melainkan masih hidup inilah kita ada nasihat, menasihati. Setiap satu umat yang masuk mengutuk akan saudaranya. Ni, laknat. Engkau lah dulu, salah engkau lah. Engkau ajak aku jangan semayang, engkau ajak aku jangan tadabbur Quran dan sebagainya, jangan faham Quran, baca dah lah dapat pahala. Dah lah. Masa itu kita mengutuk. Hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mendengar golongan yang pertama di antara mereka. Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Ya. Di antaranya ialah pemimpin. Ada ayat pemimpin lah, pemimpin yang menyesatkan orang bawah dia. Kemudian berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari azab neraka. Jadi orang yang ikut cakap orang lain tadi, dia minta orang yang menghasut dia tadi supaya diseksa dengan 2 kali ganda. Maka Allah kata apa? Tak payahlah susah, macam itulah. Setiap kamu yang mengikut, yang mengajak, yang menghasut, yang mengikut, semuanya ada azab yang aku lipat gandakan. Jangan risau dia. Macam tu. Lagi sakit hati kita bila dijawab oleh malaikat dan sebagainya. Dijawab oleh Allah Taala. Seksaan yang berterusan. Baik, cuba buka surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah berapa? 29 ya. Saya pun tak ingat surah-surah ni. Orang yang belajar lebih ingat daripada orang yang mengajar. Terbaik. Saya pun tak ingat. Surah Al-Ankabut surah yang ke-29.
Sebenarnya banyak ayat macam ni ya. Ada lagi yang surah-surah lain. Ayat 25. Baik, saya baca terjemahan dia. Ya, pasal dia panjang masa sangat. Jumpa tak? Jumpa? Tengok. Dan Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya, perbuatan kamu menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu hanyalah kerana menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu. Ya. Masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan membantah setengah yang lain. Ini benda ni kalau kita nak sebut pun susah ya. Kalau kita hidup kita tengok manusia mengambil jalan yang lain untuk melahirkan kasih sayang. Konon-kononnya lah. Dengan bagi bantuan, bagi projek, kan. Buat konsen amal. Buat apa lagi? Buat tamasya makan durian. Untuk melahirkan supaya ada perpaduan. Konon-kononnya lah. Konon-kononnya. Bahkan berhala itu pun dibuat untuk melahirkan kasih sayang, konon-kononnya. Itu mengambil jalan lain daripada yang Allah ajar. Jadi apa dia kata? Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan membantah setengah yang lain, dan setengah kamu pula akan melaknat setengahnya yang lain. Kat dunia, mungkin dia rasa untung. Ya? Tapi bila di akhirat, setengahnya melaknat setengah yang lain. Laknat-melaknat ya, dalam neraka. Dan kesudahannya tempat kembali kamu ialah neraka, dan kamu tidak akan beroleh siapapun yang dapat memberikan pertolongan. Itu dia. Ahli neraka itu kan minta lah pada Allah, ya Allah bagilah, nak minta keluar mungkin tak dapat lah, bukan mungkin, memang tak ada lah. Nak minta ringankan azab, itu juga, tapi minta juga ya Allah ringankan ataupun bagi kami rehat sehari, jadilah. Itu Al-Quran sebut ya. Dia tak minta pada Allah. Ahli neraka ni, saya tak ingat ayat apa. Dia tak minta pada Allah. Dia minta pada malaikat. Malaikat bagi tahu Tuhan kamu. Nampak? Allahu Akbar. Pasal kat dunia dia tak biasa berhubung dengan Tuhan. Dia tak biasa berhubung dengan Allah. Dekat neraka dia pun segan nak minta tolong dengan Tuhan. Dia minta, wahai malaikat zaman dia, kamu bagi tahu Tuhan kamu, tolong ringankan azab kami ini, bagi kami rehat sehari, jadilah. Ya, na'udzubillah. Itu kisah neraka. Baik, kemudian habis kali ini khalidina fiha. Maksudnya mereka kekal fiha padanya, iaitu di dalam neraka itulah. Fiha itu maknanya maknanya mereka kekal, ataupun bahasa ni mereka berkampung dalam itu. Itulah kampung yang akan bermukim, dia tak keluar-keluar di situ. Ya. La yukhaffafu, tidak diringankan. Dia azab Allah ni dia hari ni dibakar azab, besok bertambah lagi, ataupun minggu depan dia bertambah azab, bertambah api itu makin panas, makin panas. Tapi yang asal hari pertama panas dia pun, kalau sebesar zarah campak ke bumi ni hangus, kita tak boleh bayang panas dia macam mana. Tapi ahli neraka tak mati. Kemudian bertambah lagi panas, tambah lagi, panas-panas lagi. Itu ya, insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Kita tak boleh tak tahu nak cakap kan, kalau kita tengok baca Quran tu, kalau kita tak rasa gerun, ada something, hati kita ada penyakit, akan repair. Sebab azab Allah ini diceritakan panjang lebar dalam Al-Quran, siap dengan makanan. Dalam neraka ada pokok. Macam mana pokok itu tumbuh? Wallahu a'lam. Jangan teringat nak masuk.
Walaupun satu saat sama dengan setahun. Satu saat sama dengan setahun, tidak? Sebab satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu saat mungkin sama dengan 1 tahun. Tapi yang Allah kata dalam Quran kebanyakannya kekal padanya. Cumanya ada beza, khalidina fiha, cuma ada beza sedikitlah. Ada ayat Allah kata khalidina fiha. Ada lagi Allah sebut khalidina fiha abada. Ni. Ada riwayat kata, ada ulama sebut khalidin fiha ni kekal, tapi satu hari dia keluar juga. Satu hari itu bila? Wallahu a'lam. Sebab satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi jangan ingat nak masuk neraka, takutlah dengan azab di neraka. Walaupun satu saat masuk pun, minta pada Allah, jangan sekali-kali. Faham tak? Ini ni, ayat-ayat Al-Quran ni, hadis-hadis Nabi ni sebenarnya, dia satu kekuatan. Dia satu kekuatan dalam jiwa kita untuk kita melaksanakan apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah. Itulah kekuatannya, bukannya sambal belacan, bukannya makan sedap-sedap, bukannya sup ataupun ayam goreng yang menjadikan kita kuat. Tak. Yang menjadikan kita kuat ialah ayat-ayat Allah ini. Abu Bakar As-Siddiq tu seorang yang kurus di badannya. Umar Khattab badan tegap. Abu Bakar tu kurus, tapi kekuatan dia, subhanallah, mempertahankan Islam, sanggup bersama dengan Nabi. Dia pak mentua Nabi. Saya ada seorang sahabat dululah, dia dah meninggal dah. Sampai sekarang saya teringat. Dan saya sering doakan dia. Mudah-mudahan diampunkan Allah, dan dia pun mudah-mudahan dapat membantu saya juga. Dia ni masa tu dia sakit. Sakit, kemudian orang datang, wari-wari dia datang, bagi tahu dia nak bawakan dukun. Dia jawab apa? Saya dalam keadaan macam ni, kamu nak bawa dukun? Saya dah nak mati macam ni, kamu nak bawa benda khurafat kepada aku? Saya rasa ni lah, yang macam meremang. Dalam keadaan kita ni dia boleh yakin dengan apa yang dia ada. Dia orang sunnah juga. Dan dia satu kepala lah kita kata. Saya ajak dia pergi mancing, dia on je. Mancing, jom. Ajak dia, di sinilah bangunan ni, mancing ni tak ada lagi, dia datang sini. Bangunan ni, kita surau tu di sini. Datang mengaji, buat usrah, baca Quran, tadabbur Quran, di situ. Kemudian, ajak buat teroyong contohnya, buat kerja menebah lah, untuk program Islam ni. Dia datang, walaupun kadang-kadang dia datang seorang diri. Kenapa kawan lain tak ada? Lain tak nak belaka, dia datang seorang diri. Mana dia dalam keadaan dia bukan orang alim pun, ilmu kurang, tapi keyakinan dia pada Al-Quran dan tunjuk Allah tu sangat kuat. Gitu. Dan dia berterus terang, suka berterus terang. Bila pernah ajak pergi mancing contohnya, Ustaz, saya tak ada duit ni, betul tak ada duit. Tak apalah, saya ada, pergi je lah. Makan nasi bungkus pun tak apalah, dia seronok, pergi. Mana dia? Dengan kereta buruk dia tu lah. Jenis-jenis. Dulu Mazda Y80 ke apa ke? Macam tu lah. Kereta tu lah dipunggahnya. Ya, sampailah dia meninggal dalam keadaan mempertahankan apa yang dia pegang. Kalau kita, mungkin orang datang buat dukun, iyalah, tak boleh terpulang. Mungkin macam tu ya. Tapi dia dengan tegas. Dalam keadaan aku macam ni, nak mati ni, kamu nak bawa benda khurafat ni, tak payah. Beberapa hari lepas tu tak lama, mungkin 2-3 hari lepas tu dia meninggal. Subhanallah ya. Itu satu pengalaman lah. Seorang sahabat. Baik.
tidak diringankan dari mereka al-azab, akan azab. Walahum yunzarun, dan tidaklah mereka yunzarun bukan ada. Itu apa situ? Nazarun ni melihat mana ya? Tidaklah mereka diberi tangguh kan? Sebab itu kita masih hidup ni memanglah kita rasa macam lambat lagi nak mati. Mungkin rasa macam tu. Nak semayang pun lambat lagi, tadabbur tak apalah, nanti masa besok saya tahu ikut belajar. Belajar pun seminggu sekali. Kita tak rajin nak mentelaah ke nak menghafal, kita tak rajin. Kita tangguh-tangguh. Macam zaman Rasulullah dulu, orang kafir kata apa? Wahai Muhammad, kata dia, yang kau kata azab Tuhan ni mana dia? Dia cabar macam tu. Jangan sekali-kali cabar macam tu. Sebab apa? Bila sampai dia masanya, dia tak ditangguhkan. Maka ketika itu, tak boleh nak gustan dah. Aku tak turunkan azab ni pasal tak sampai masa. Bila sampai dia masa, kamu nak sebut pisang pun tak sempat. Macam tu lah. Sebab itu jangan kita ambil sambil lewa. Tidak diringankan dari mereka akan azab. Baik. Nak berhenti dah sikit lagi. Dia baca sikit dia muka surah 47 tu. Soalnya bagaimana nasib mereka yang tidak sempat bertaubat dan memperjelaskan kebenaran kepada manusia. Jawapannya adalah dalam dua ayat ini Allah menjelaskan bahawa mereka yang kafir terhadap Nabi dan ajaran dibawa serta tidak mahu bertaubat, mereka akan mati dalam kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Mereka dilaknat oleh Allah dan malaikat serta seluruh manusia. Mereka adalah orang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, iaitu syurga. Itu rahmat yang paling besar, syurga lah. Kan? Segala rahmat terkumpul di syurga. Rahmat, nikmat, keseronokan, kebahagiaan, semuanya terkumpul di syurga. Nikmat hati, keseronokan jasad, seronoknya makan, seronoknya berjalan, semuanya akan terkumpul di syurga. Jadi, nak pilih syurga ke nak pilih neraka? Halo? Nak pilih syurga ke nak pilih neraka? Bergegar pada kamu ni apa? Demam ke apa? Tu kuatlah sikit, syurga ke neraka? Syurga. Kamu lelaki perempuan ni? Lelaki perempuan? Lelaki. Suruh duduk asrama, tak nak duduk asrama, suruh jadi lelaki. Ya, boleh mandi air hujan, main bola, macam petang tadi. Tadi lelaki. Ni kamu main bola sekali dah menggigil badan kamu. Lalu duduk rumah. Ya. Duduk rumah buat apa masak? Ada apa masak? Ada masak tak? Nyapu-nyapu ada kan? Nyapu rumah, rumah. Mereka dilaknat oleh Allah, mereka serta seluruh manusia. Mereka itulah orang yang terusir dan jauhkan dari rahmat Allah, iaitu syurga. Mereka kekal di neraka jahanam dan tidak ada keringanan azab bagi mereka. Serta tidak ada penangguhan walaupun sesaat. Bila sampai masanya, maka tidak ada penangguhan walaupun sesaat. Baik, ayat akhir itu. Wa ilahukum, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini biasa dibaca kan? Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ni biasa kita baca masa bila? Orang bacalah. Ayat kursi. Lepas tu baru baca Allahu la ilaha illallah kan? Sebenarnya dia tak termasuk pun ayat kursi tu. Sebenarnya ayat kursi ialah bermula pada Allahu la ilaha illallahul qayyum.
la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu dia. Iaitu ayat apa nama? Ayat kursi ini boleh kita jadikan ayat asas untuk kita berdakwah. Dan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu hidup. Kita boleh cerita pada orang bukan Islam, tanda Allah itu hidup. Ya. Tanda Allah itu ada. Allah tak tidur. Kalau Allah tidur, nescaya siapa nak jaga pokok-pokok, siapa nak jaga matahari? Tentu. Di saat Allah mewajibkan kepada para ulama untuk menyampaikan ilmu dan memberikan tunjuk ajar kepada manusia, dan waktu yang sama melarang mereka untuk menyembunyikannya serta menceritakan mengenai seksa yang akan diberikan kepada mereka yang menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Ayat menyembunyikan ilmu ni dah baca sebelum tu kan? Ya? Ni ayat yang ke-109 minggu lepas, 159. Orang yang menyembunyikan ilmu, ya. Ma anzalna minal bayyinati wal huda. Keterangan-keterangan dari Allah yang telah turunkan, dan menyembunyikan petunjuk selepas petunjuk itu jelas pada manusia. Ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun. La'inun maknanya Allah laknat orang tak semayang ke? Allah bukan laknat orang tak semayang. Allah bukan laknat orang tak puasa. Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Pasal itulah bila kita baca ayat ini, yang buat live itu pasal ni lah. Ya. Pasal ni lah sebenarnya. Kita sebenarnya tak ada masa lagi nak sembunyikan ilmu dah. Ataupun nak pilih-pilih orang ni, tak ada masa dah. Kita kena sebut secara jelas, cara dengan hikmah, dengan baiklah, jangan gopoh. Ya, ni semua sekali. Faham dah? Jumpa kawan-kawan, nyatakan kebenaran ni. Balighu minni walau ayah. Bantu agama Allah di akhir zaman ini. Sebab nak cerita sikit analogi dia. Ni masa sikit, boleh ya? Kejap je, bukan lama pun. Lepas ni kita minum ada kari kambing apa ke? Kaji apa? Kalau bawa kari kambing ni, dia bagi masa panjang sikit. Pasal dia akan tunggu juga. Pasal dia tak tahu lada ke tak ada. Biskut pun okey tak? Baik, saya cerita analogi sikit. So kita fikir ya. Zaman Nabi berdakwah, yang kita cerita tadi, dituduh ahli sihir, majnun, kahin, bomoh, majnun, gila, sahir, ahli sihir, dan macam-macam lagi. Bukan Nabi je, termasuk para sahabat semua. Sehingga mereka ini disusahkan begitu teruk. Sehingga pernah di pulau 2 tahun setengah. Terpaksa Nabi yang kita sayang terpaksa makan akar kayu. Nampak tak? Kita pernah tak makan akar kayu? Paling tidak pun kita makan sardin dengan Maggi. Tak pernah lagi makan akar kayu. Minum air akar kayu adalah untuk kekuatan. Konon-kononnya tak kuat pun. Sebenarnya. Perasaan dia kata okey, tak okey. Asal sebenarnya Nabi dah ajar macam mana nak kuat. Kita pergi cari akar kayu apa? Ya? Ni orang lelaki lah, dia tersilap. Tok Ali, boleh nama Ali. Tok Ali, Siti Fatimah, Pakcik Fatimah. Ini benda ni dikaitkan dengan sahabat Nabi ni. Akas dikait dengan sahabat Nabi. Kasib dikait dengan Siti Fatimah, anak Nabi. Ini benda-benda mengarut sebenarnya, mengarut. Nak kuat badan, Nabi dah beritahu dah. Ada cara je. Dapat pahala lagi. Baik. Nabi susah kan dakwah kan? Sentiasa susah daripada awal sampai akhir, digelar dengan berbagai-bagai. Termasuk para sahabat. Termasuk selepas Nabi. Apa nama tabi'in, gitu juga diseksa. Zaman Imam Syafi'i bin Hanbal. Diseksa, di penjara, dibunuh dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan,
asatizah pendakwah-pendakwah kita sekarang ini, ia disanjung, diberi sagu hati yang tinggi. Sekali ceramah 5,000, 4,000. Kemudian diberi gelaran-gelaran yang disukai ramai. Pelik tak? Saya pun tak faham benda ni berlaku. Dalam keadaan Nabi, para sahabat, orang dulu berdakwah susah, namun Islam tersebar ke seluruh dunia. Zaman sekarang, para pendakwah disanjung, disukai, diberi sagu hati yang tinggi-tinggi. Islam kola moko merudum. Di mana salah dan silapnya? Fikirlah sama-sama. Itu dia. Ya. Tapi gimana salah dan silapnya? Kalau ada yang dikeji, ditangkap pun belum itu lagi lah. Pasal apa tu? Pasal dakwah ala kadar. Bila kita dakwah ala kadar, orang kafir pun merancang ala kadar. Tapi kalau dakwah tu kuat, orang kafir akan merancang lagi kuat. Ini bukti menunjukkan dakwahnya ala kadar. Betul tak? Itu bukti. Kita balik, kan? Itu. Baik. Cukup sekadar tu pada malam ini. Ada soalan? Halo, nak tanya lu? Tanyalah. Saya sebenarnya tak faham apa ni, Ustaz. Mana ni? Tanya tu. Betul tak? Faham tak? Apa yang kamu faham? Cerita sikit dia, satu je. Tentang ayat ni tadi. Tentang neraka. Contohnya, neraka tu. Apa benda neraka ni? Ke salji. Tengok buku apa? Baik, cukup sekadar itulah, kita tutup dengan tasbih. Boleh tahu. Dia kursi tu berapa ayat? 7 9 kan? 9. Tak termasuk tu lah kot. Masuk tak termasuk? Yalah, betul. Saya pun sebenarnya ni belum. Wallahualam lah ya, dia bermula asal dia macam mana. Tak jumpa lagi. Cumanya, kalau kita tengok ayat yang ini, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Jadi digabungkan ayat tu pasal ia berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Tuhan yang satu. Lebih ni wallahualam. Nanti kita tengok sama-sama. Ya. Tak tahu lagi, tak dengar, tak pernah dengar lagi pasal apa digabungkan ayat itu. Dalam dalil-dalil memang tak ada lah. Ya, kalau orang imam dia tak bawa ayat ni. Itu Allahu la ilaha illallah tu. Tapi kalau lepas mayang ataupun masa tahlil kan, ada yang baca ni wa ilahukum ilahu wahid. Wallahu alam. Nanti kita cari sesama. Tak berani nak jawab. Mungkin ada cerita-cerita dulu ke. Pasal dalam syariat dalil tak ada. Ada lagi? Elia, faham? Mudah-mudahan ya Allah beri kita faham. Memang Al-Quran ni kadang-kadang ada masanya kita sangat faham, ada masanya kita, tapi yang penting ialah kita tunduk dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu. Jangan sekali-kali ada rasa dia tak puas hati, nak bangkang apa semua. Dia jangan sampai apa tu? Jangan sampai
Saya sambung sikit tadi, saya lupa tadi surah Mudaththir tadi. Tsumma qutila kaifa qaddar, tsumma nazar, kemudian tsumma abasa wa basar. Itu. Tsumma abasa wa basar. Ini bahaya. Ini bahaya. Bila dah fikir-fikir nak memburukkan Nabi tadi supaya orang tak nak ni, supaya orang jangan datang kat dia. Sampai dah sekarang kalau ada orang yang begitu, macam mana nak burukkan, nak labelkan ustaz tu gini-gini supaya orang jangan dengar cakap dia, fitnahkan pendakwah tu. Akhir sekali dia ni tadi, summa abasa wa basar, dia bermasam muka. Muka mula muka masam. Kemudian berkerut, dahi berkerut, masam berkerut. Summa abasa wa basar, summa, kemudian saya tengok surah Mudaththir itu. Summa adbara wastakbar. Itu ayat-ayat. Summa adbara takbar. Ini yang paling bahaya ni, takbar ni. Dua perkara dua ni lah. Summa adbara, kemudian dia berpaling. Adbara. Dia berpaling ke belakang. Adbara ni asal dubur kan, berpaling ke belakang. Bila orang bagi dia petunjuk, dakwah dia berfikir, tangguh, kemudian dia berpaling. Tak payahlah. Macam tu. Lepas berpaling, apa yang lahir? Lahir istakbar, iaitu sombong. Na'udzubillah. Sebab itu jangan layan kerenah pemikiran kita dengan keraguan yang kita ada. Bila ianya jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi, sami'na wa ata'na. Berapa banyak pengalaman ya kalau kita mengajar, kita berdakwah, orang yang hadir kadang-kadang mula-mula dengar okey, lama dia layan kerana dia, lama dia berpaling. Kemudian istikbar. Patut saya ikutlah, aku bukan nak kata lah, aku bukan nak nyombong lah. Aku dengan dia tu macam ni. Ya? Akhirnya sombong dengan Allah. Itu bahaya. Ujung dia. Berpaling dan sombong. Sombong ni akhlak siapa? Akhlak iblis. Pasal apa lahir sombong? Pasal berpaling. Iblis berpaling daripada sujud kepada Adam. Boleh? Faham? Baik. Cukup sekadar itu. Kita tutup dengan takbir kafarah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.